Satu saat, satu warna dan satu takdir. Di Thailand, masa depan setiap lelaki berusia 21 tahun tidak ditentukan melalui kerjaya atau pendidikan, tetapi melalui sekeping kad yang ditarik dari sebuah balang. Sistem kerah tenaga wajib ni merupakan tradisi unik namun penuh debaran di Thailand. Melalui proses undian secara rawak, setiap pemuda harus memilih antara dua pilihan yang bakal mengubah jalan hidup mereka. Kad merah wajib berkhidmat selama 2 tahun, manakala kad hitam terkecuali daripada latihan. Pusat pemilihan seringkali bertukar menjadi medan emosi yang luar biasa. Kita dapat melihat reaksi yang ekstrim daripada tangisan hiba mereka yang gagal sehingga kegembiraan yang meluap-luap bagi yang berjaya melepasi undian. Tekanan mental di lokasi tersebut amat tinggi kerana ia melibatkan pengorbanan masa dan kebebasan individu dalam tempoh yang lama. Menariknya, undang-undang ni bersifat inklusif di mana golongan transgender juga diwajibkan hadir untuk proses pemeriksaan. Kehadiran mereka sering menjadi perhatian, namun ia membuktikan betapa ketat dan seriusnya sistem perundangan ketenteraan di sana. Sistem ni bukan sekadar pemilihan tentera, tetapi detik dramatik yang menentukan masa depan ramai anak muda dalam sekelip mata. Kalau negara kita buat sistem macam ni, korang rasa macam mana? Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.